Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila masyayikhina wal muslimin ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa usratina wa qarabatina ajma'in, khususan ila hajatina wa maqsudina wa du'aina ila hajatina dunya ila hajatina fil akhirah, khususan ila sayyidina wa shaykhina Syekh Isa Rasulullah wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhim ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama al-'abdu ila as-salati aqbala Allahu alaihi biwajhihi. Artinya, apabila berdiri oleh seseorang hamba kepada sembahyang, nescaya berhadap Allah Ta'ala atasnya dengan wajahnya, yakni berhadap rahmatnya kepada demikian itu hamba. Maksudnya ialah seseorang yang nak mengerjakan solat, dia baru nak mengerjakan solat, bukan dah solat. Dia bercita-cita untuk mengerjakan solat itu. Allah sudah mengurniakan rahmatnya kepada orang itu. Jadi maknanya apa? Maknanya seseorang yang nak mengerjakan solat, terlebih dahulu dia dipilih oleh Allah. Kita solat bukan sebab kerajinan kita. Kita solat bukan sebab kemahuan kita. Kita solat bukan sebab kebijaksanaan kita memilih jalan akhirat, tidak. Hakikat kita solat itu adalah rahmat Allah. Yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala beri rahmatnya itu, hidayahnya itu kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi kita solat ini bukan kehendak kita sebenarnya. Maka dikatakan
solat itu ialah rahmat Allah. Rahmat ni dia tak boleh dikongsi. Kalau nikmat boleh kongsi. Kita beli buah rambutan, kita beli buah durian. Siapa beli? Bapak beli. Dia beli buah durian 10 biji. Beli buah rambutan 5 kilo. Bawa balik rumah, isteri 2. Bukan 2 biji, 2 orang. Anak 10. Seorang bini buka buah durian. Seorang lagi anak lelaki kopek buah durian. Ayah beli. Anak sulung tolong bukakan durian tu. Orang Selangor panggil apa buka durian? Orang Selangor panggil apa? Belah. Ada setengah tempat demi kopek. Orang kampung saya kopek lagi belah mana dia? Tak mahu sebut lah. Jadi tuan-tuan, ayah beli, mak tukang buka, abang sulung tukang buka, makan sama-sama. Nanti adik yang paling kecil pula pergi buang kat tong sampah. Itu kata apa? Nikmat boleh kongsi. Ayah beli, seorang tukang buka, seorang tukang buang, yang lain semua tukang makan. Itu kata nikmat boleh kongsi. Habis dah makan semua, tiba-tiba masuk waktu asar. Orang pun azan kat masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dah asar din, oi. Ayah kenyang sangatlah. Kau tolong sembahyangkan tu ayah boleh? Boleh tak? Boleh. Bila dia duduk kat depan ni, masuk orang dia. Sembahyanglah kamu sebelum kamu dia sembahyangkan. Jadi, boleh tak anak terus sembahyangkan asar untuk ayah dia? Tak boleh. Pasal apa? Solat itu rahmat ilahi. Itu nampak dia tulis. Durian boleh kongsi. Sebab tu nikmat. Nikmat boleh kongsi. Rahmat tak boleh kongsi. Ya. Nikmat boleh kongsi. Rahmat infiradi. Seorang-seorang. Siapa buat, dia dapat. Itu kata tadi apa? Yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala beri kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi dalam 10 orang tadi tu ada tak yang tak sembahyang? Barangkali ada. Barangkali ada sebab dia datang manik. Apa dia manik? Uzur syar'i, datang haid. Mungkin mak dia, mungkin kak dia. Ada juga yang manik juga. Apa dia? Dia main manik-manik kat belakang almari, dah suruh dia tak bayang apabila dah habis waktu. Orang Melayu panggil culas. Ada juga dalam anak-anak tu seorang dua yang malas bayang. Ada juga. Tu dia tayyuti man yasha. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dapat kita solat ni bukan kerajinan kita. Bukan kemahuan kita, bukan kehendak kita, bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Itu dikatakan seseorang yang pilih nak solat itu sebenarnya terlebih dahulu Allah Ta'ala berhadapkan wajahnya. Mana Allah Ta'ala terlebih dahulu bagi rahmat pada orang itu. Dan sebuah hadis kursi dalam kitab Jam'us Saghirah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata, ya Muhammad, khabarkan olehmu kepada umatmu, sesungguhnya aku terlebih dahulu memberi salam kepada orang yang ingin bertaubat. Taubat maknanya kembali kepada Allah. Maknanya siapa-siapa nak buat baik ni terlebih dahulu Allah memilih dia.
Maka tuan-tuan wajib bersyukur pada Allah Ta'ala sebab Allah pilih tuan-tuan untuk hadir dalam rumahnya, mengimarahkan rumahnya. Jangan pandang itu kerajinan diri. Ya, pandanglah itu rahmat ilahi. Maka ramai juga orang yang beribadah tapi tertipu daya dengan ibadah sebab dia merasakan kuasa pilihnya, kuasa dirinya. Akhirnya datanglah riak, takabur, ujub, sum'ah, hubbud dunia dan sebagainya. Karena inilah. Karena apa? Kerana tidak memandang rahmat ilahi. Kenapa tak pandang rahmat ilahi? Mengaji pun tak pernah. Jadi macam mana nak dapat pahala ibadah-ibadah yang dikerjakan? Maka jadilah ibadat-ibadat yang dikerjakan itu hanyalah adat. Ya, hanyalah adat, bukan ibadat. Jadi bezakan mana satu ibadat, mana satu adat. Contohnya seperti orang-orang yang terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah, seperti Syiah dan sebagainya. Mereka pun beramal ibadat juga, tapi amal ibadat mereka itu hanyalah adat, bukan ibadat. Sebab apa? Amalan mereka itu mardudatun la tuqbalu, tertolak dan tidak diterima. Ya, baik. Jadi kita apabila sudah duduk di dalam landasan ahli sunnah wal jamaah, jangan kita memandai-mandai berkata semua aliran-aliran agama dalam Islam itu betul. Itu namanya memandai-mandai, bukan pandai. Ya, selain daripada ahli sunnah wal jamaah semuanya tertolak. Hanya ahli sunnah wal jamaah yang benar. Jangan memandai-mandai berkata itu pun betul, itu pun betul. Semuanya mengajak kepada ketuhanan. Itu bukan pandai. Itu namanya memandai-mandai. Pandai tak apa. Memandai-mandai tak boleh. Betul tak? Sampai lampu merah, sampai traffic light lampu merah, tak apa, kita seorang aja. Mana ada orang lain jalan dia. Itu memandai-mandai. Sampai ke depan kena tahan polis. 3,000 saman padan aku. Sebab apa? Memandai-mandai. Kalau orang pandai, dia tunggu je. Walaupun lampu tu rosak kan. Itu kata orang pandai. Baik, pasal apa? Biar selamat, biar lambat asal selamat, dia kata. Sampai datang polis kata jalan cik, lampu tu rosak. Oh iya ke? Itu namanya biar lambat asal selamat. Nak cepat langsung kena rembat. Kena rembat 300. Baik ya, habis. Dan tidak sayugia bahawa berbimbang dengan sunat mutlak pada waktu bagi sunat yang ada datang pada sunat mutahhar daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataannya hingga mendatang ia atas bilangan-bilangan yang sempurna daripadanya. Maka setengah daripada demikian itu beberapa rakaat yang ada ia sebelum fardu. Dan kemudian daripadanya titik. Apa maksudnya? Maksudnya apabila masuk saja waktu solat, fardu solat. Contohnya seperti masuk waktu zuhur. Elok orang azan, orang pun habis azan, jangan kita sibuk-sibuk nak solat sunat yang bukan berkaitan dengan solat sunat yang ada hubungan dengan solat fardu yang kita nak kerjakan. Contohnya apa dia? Bila habis azan, sunat kita solat sunat sebelum solat fardu. Yang dinamakan solat sunat rawatib. Solat sunat mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi
solat fardu. Ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah. Qabliyah sebelum fardu, ba'diyah selepas fardu. Maka bila masuk je waktu tu, jangan kita sibuk-sibuk nak sembahyang sunat mutlak lah. Ya, sembahyang sunat memelihara kencing lah. Sembahyang apa lagi? Sembahyang sunat yang bukan daripada solat sunat yang dituntut di ketika itu. Jangan duk sibuk-sibuk nak sembahyang sunat mutlak dan sebagainya yang seumpama dengannya. Tapi sibuklah dengan sunat yang berkaitan dengan solat fardu itu, iaitu solat sunat rawatibnya. Solat sunat sebelum dan selepasnya. Itu maksudnya. Kata Imam Nawawi dalam Muhazzab, barang siapa banyak kecederaan dalam solat fardu, maka solat rawatib itu jadi wajib aradi. Boleh faham? Tak faham? Imam Nawawi kata, barang siapa yang solat fardunya banyak cacat, terutama sekali tidak khusyuk. Kita khusyuk tak solat? Siapa khusyuk angkat tangan. Duduk depan ni, saya nak ngaji dengan dia. Yang khusyuk, saya pula nak ngaji dengan dia. Tolong ajar kami khusyuk, macam mana nak khusyuk. Jadi kita yang tak khusyuk ni maknanya solat kita banyak cedera. Maka kata Imam Nawawi dalam Muhazzab, jadi wajib aradi sunat rawatib. Wajib aradi ni apa? Wajib yang baru datang. Asalnya sunat bagi orang yang khusyuk, tapi jadi wajib aradi bagi orang yang tidak khusyuk. Itu kata Imam Nawawi, bukan saya yang ngomong. Tapi ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, baik. Namun wajib aradi itu atas dasar jalan pemeliharaan solat fardu. Atas dasar jalan pemeliharaan solat fardu agar solat itu nanti tak jadi kosong. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Agar tak jadi macam tu. Tak tergolong dalam golongan solat yang sahun tadi, yang lalai. Maka buatlah solat sunat rawatib itu, jaga. Jadi itu dia kata tadi, bila masuk solat fardu, jangan kita sibuk-sibuk nak sembahyang sunat mutlak dan sebagainya yang seumpama dengan sunat mutlak. Tapi sembahyanglah sunat yang berkaitan dengan solat fardu itu, iaitu solat sunat rawatib. Bagi orang yang tidak ada qada. Bagi orang yang tidak ada qada. Tapi kalau orang itu ada qada, maka wajib dia tinggalkan solat sunat, maka kerjakanlah solat qada. Maknanya macam mana? Contohnya bila masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, sebelum solat fardu zuhur, ada 4 rakaat sunat rawatib sebelum. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairi muakkad. Jadi 4 rakaat lah. Boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 salam ya. Ataupun 4 rakaat, 1 salam. Kadang-kadang kalau kita pergi masjid, kalau orang sembahyang 2 rakaat, Tok Bilal tak kamat lagi. Pasal apa? Datang orang baru pula, dia takbir pula. Agak-agak kalau masa itulah kita buat solat fardu,
qada muda-muda dulu kita rock and roll, black metal dan sebagainya. Sempat tak? Sempat kan? Habis azan kita baca dua azan. Kemudian kita sembahyang qada. Aku solat fardu zuhur qada. Kerana Allah Ta'ala buat 4 rakaat. Sempat tak? Maka kata setengah ulama, barang siapa yang ada qada, jangan sembahyang sunat rawatib, sembahyang saja sunat qada sebelum sembahyang fardu zuhur. Nescaya selain dari memperoleh pahala solat yang diqada, dia dapat 2 lagi pahala. Yang pertama pahala taubat, yang kedua pahala solat sunat rawatib sebelumnya. Ada setengah ulama dia kata lagu tu, banyak pahala rupanya sembahyang qada ni. Lepas solat fardu zuhur pula jangan sembahyang sunat. Qada lagi 1 zuhur pula. Jadi 2 zuhur. Nescaya dia dapat 3 pahala. Apa dia? Pahala qada, pahala taubat, pahala sunat rawatib. Kata setengah ulama. Baik. Jadi maknanya apa? Tak sebab sunat pun tak apalah. Ulun qada bagi orang yang ada solat qada. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, siapa ada solat qada haram dia solat sunat. Ini pendapat yang asal. Cuma adalah pendapat ulama yang lain mengatakan kalau dia dah jaga solat qada, ya, selepas tiap-tiap solat fardu umpamanya, maka bolehlah kalau ia nak kerjakan solat sunat, tetapi jangan diperbanyakkan solat sunat. Yang penting-penting sudahlah, seperti solat tahajud 2 rakaat, solat witir 3 rakaat. Mari bulan puasa solat tarawih 8 rakaat hingga 9 10. Lain-lain pada tu solat qada. Ni kadang-kadang tuan-tuan orang cerdik pandai, bijak sana bijak sini, cendekiawan Islam, bila bulan Ramadan habis orang azan, ya, dia sembang-sembang luar sana. Nanti orang qomat sembahyang isyak, dia pun sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak, orang bangun sembahyang sunat, ya, ba'diyah isyak. Dia keluar sembang-sembang sana. Nanti bila orang nak sembahyang tarawih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dia masuk main tarawih. Kena namanya cendekiawan, tak cerdik pandai nama dia. Bukan cerdik pandai, tak cerdik tak pandai. Pasal apa? Sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah isyak itu, walaupun hanya 2 rakaat kita buat, pahalanya lebih besar daripada 20 rakaat tarawih. Cerdik pandai tak cerdik tak pandai banyak lagu tu kan. Dia nak perlu tarawih, apa dia seronok sangat dia tu kan. Dia seronok. Apa Pak Imam baca kalau-kalau ke tak tahu apa dia, apa maksud dia sembahyang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita nak buat solat sunat ataupun apa-apa ibadah yang kita nak buat, kita pilih dulu apa yang paling afdal bagi kita, apa yang paling utama untuk kita. Sebab ibadah ni dia ada baik, lebih baik, terbaik. Ya, orang Jerman kata good, better, best. Mana yang baik, yang terbaik untuk kita? Kalau solat rawatib itu dengan solat tarawih itu, solat rawatib itu lagi baik. Baiklah kamu sembahyang rawatib, kamu tak sembahyang tarawih. Kalau kamu tersibuk sangat, jangan tinggalkan rawatib tu. Sebab tarawih tu dengan rawatib tadi lagi besar pahalanya. Sehingga Imam Nawawi kata
kalau solat kita tu cedera, solat fardu tu cedera, solat rawatib tadi jadi wajib aradi. Dia tak sebut pun sembahyang tarawih wajib aradi. Tapi kita ni tersalah amal. Duk pulun yang solah tak buat yang aslah. Buat yang good tak buat yang better. Buat yang baik tak buat yang lebih baik. Ibaratnya orang nak bayar gaji 1,000 tak mau, dia nak kerja 700 juga. Jadi kita tak cerdik. Itu namanya tak bijak pandai dan tak bijak cerdik. Bukan bijak pandai. Pasal apa tu? Satu yang Nabi kata al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam amal, amal itu makmum dia. Ni ada makmum, pak imam dia dah. Ada amal, ilmu dia dah. Jadi apa? Silap-silap jadi mardudatun la tuqbalu. Tertolak tak diterima. Lepas tu menuntut ilmu tu lebih aula daripada beramal amalan yang sunat. Bahkan kalau kita ni tak reti, tak tahu pun ilmu tauhid, ilmu akidah umpamanya, datang masjid orang duk tengah belajar tauhid, orang kali dia start pukul 2 petang siap habis pukul 3. Kita zuhur tak solat lagi. Kita boleh takhirkan sedikit solat kita tu, kita pergi mengaji dulu tauhid. Hari pukul 3 lagi tu sembahyang zuhur. Boleh tak? Boleh. Pasal apa? Tauhid tu lebih penting daripada solat. Kamu solat tak kenal Tuhan, dengan kamu belajar dulu, lepas tu buku solat, mana lebih baik? Kamu solat tapi kamu tak kenal Tuhan. Berbanding dengan pergi belajar kenal Tuhan dulu, lepas tu baru solat, mana lebih baik? Jangan salah rumah, jangan salah jalan. Orang kata. Itu ada sebab tak kenal salah jalan. Sebab tak kenal salah rumah. Tak kenal salah ibadat. Siapa tak kenal siapa itu Tuhan? Siapa tak kenal Tuhan, ibadahnya tertolak. Fala tasihhul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Maka tak sah ibadah melainkan kenal Tuhan yang diibadatkan. Tiba-tiba kita datang masjid ada kuliah tauhid. Tak nak ngaji tauhid. Nak tak sembahyang. Ni pun nak ngaji. Tak usah. Sembahyang. Kata ulama ngaji dulu. Nanti baru solat. Lambatkan solat. Lambatkan tak sampai habis waktu itu harus. Kiranya ada pekerjaan yang lebih utama. Apa dia? Kenal Tuhan dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dikehendaki dalam agama itu mengenal Allah. Rukun iman. Solat dulu ke tauhid dulu? Rukun Islam. Tauhid dulu ke solat dulu? Tauhid dulu, kena betul kalimah syahadah dulu. Baru sembahyang. Bukan sembahyang dulu. Mula-mula ditanya di dalam alam kubur apa dia? Kalau orang kata sembahyang dulu, Tuhan dulu, ma rabbuka dulu. Ya. Ditanya ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lepas tu pun tanya bab solat dan sebagainya. Ya, dia tanya Tuhan dulu. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tauhid dulu. Lepas tu pun dia periksa pula sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kalau tauhid tak lepas, yang lain tu dia tak tanya lah. Tauhid tak lepas, yang lain tu dia tak tanya dah. Pasal apa dia? Confirm feel. Confirm feel. Kalau tauhid lepas, bermakna yang lain-lain pun lepas. Yang lain-lain pun lepas. Tapi jaga-jaga, masa roh dibawa ke langit, dia bicara tasawuf pula. Kata tasawuf tak lepas, dia humban daripada langit pun sampai ke penjara bumi yang gaib di dalam. Maka terseksalah ia hingga yaumil qiyamah. Bermula tauhid
Kemudian peka. Di mana? Alam barzakh. Di dalam bumi yang terpendam. Yang gaib. Tasawuf tanya kat mana? Ke langit. Pintu langit pertama. Langit pertama, langit kedua sampai langit ke-8. Tak lulus. Langit ke-8 tak lulus. Dia nak masuk tempat rehat lagi dah. Dia nak masuk tempat rehat je. Yang ke-8 tak lulus. Dia umpan dia di atas. Sampailah penjara bumi. Yang gaib di alam barzakh. Dalam alam kubur juga. Betul kena ngaji 3-3. Tauhidnya, fiqahnya, tasawuf. Mana tauhid? Ma rabbuka. Mana peka? Sembahyang. Boleh tanya bab sembahyang. Lepas dua-dua tu, dia bawa naik ke atas. Sampai sana dia tanya bicara bab tasawuf. Hal-hal mengumpat. Hal-hal riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Sampai last kali bab keikhlasan. Tidak ada keikhlasan, dihumban ke bawah. Di sana ada 9 pintu immigration duduk. Bila kita mati duduk di alam barzakh, ada 9 pintu immigration untuk pergi ke tempat rehat. Lepas 9 pintu immigration ni baru dapat kerehatan. Kalau tak ada lepas, pakailah serban besar bakul macam saya ni pun, tempat yang dalam dulu. Kuburan juga panjang macam mana pun, tempatnya dalam dulu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Kamu bersih hati ke tidak? Betul lah tasawuf ni bicara, bukan hanya bicara bersih pakaian, tapi juga bersih ilmu, hingga bersih hati, hingga bersih ruhani. Sebagai bekalan bawa balik menuju Allah di alam barzakh. Siapa tak nak ngaji tasawuf? Sebenarnya dia sedang mengotorkan solatnya. Dia sedang mengotorkan ibadatnya. Sebab tasawuf itu ilmu pembersihan amal ibadah. Ibadatnya tuan-tuan ada harta, nak bersihkan harta dengan zakat. Tuan-tuan tak keluar zakat. Zakat itu jadi kotor. Zakat itu akan jadi beban dalam negeri akhirat. Begitulah. Bila kita cuma ada belajar tauhid, fiqh, ya tasawuf tak main. Tauhid kita jadi kotor, fiqh kita jadi kotor sebab tidak ada tasawufnya. Ya. Maka sebab tu kena ada tiga-tiganya. Tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Dengan hanya bicara tasawuf itu adalah kena riak, takabur, ujub, sum'ah sahaja. Kena riak, takabur, ujub, sum'ah itu pun belum tentu boleh jadi ikhlas. Tasawuf jangan terhenti di atas definisinya. Tasawuf jangan terhenti di atas falsafahnya. Tasawuf itu bukan falsafah, tasawuf itu bukan definisi. Tasawuf itu ialah jalan kerohanian menuju Rabb. Jalan kerohanian menuju ma'rifatullah. Sejauh mana perjalanan kamu, itu yang dihitung oleh Allah. Ya, sir ilallah. Jalan menuju Allah itu. Maka jangan terhenti di atas ilmu, jangan terhenti di atas amal. Malah lagi tidak berilmu, tidak beramal, itu langsung tak ada jalan. Langsung tak ada jalannya. Dia menutup jalan-jalannya. Sedangkan Allah sentiasa membuka rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Baik, kita sambung kitab. Dan bermula yang masyhurnya. Jam tu bunyi kenapa nak meletup tu? Suruh berhenti kah suruh sambung? Suruh sambung berhenti, saya berhenti lah. Dan bermula yang masyhurnya terkaya daripada disebut akan dia.
Dan bermula yang masyhurnya terkaya daripada disebut akan dia. Mana kata amat banyak kalau nak disebutkan dia. Dan setengah daripada demikian itu sembahyang witir. Dan iaitu sembahyang yang sabit lagi muakkad. Mana kata setelah kita mengerjakan sembahyang fardu, dan kita telah pun juga sembahyang solat rawatib tadi, barulah kita fikirkan pula nak solat sunat apa pula. Setengahnya solat yang masyhur ialah sembahyang witir. Sembahyang witir ni bagi Nabi ia wajib. Ya, sembahyang pengakhiran malam. Itu sembahyang witir. Sembahyang tahajud pertengahan malam. Sembahyang duha pertengahan siang. Duha itu tahajudnya siang. Tahajud itu duhanya malam. Maknanya apa? Sama tingkatan dua-dua. Tunggu saya pesan dulu. Kalau kau kalau mu tak boleh main tahajud sebab malah, jangan tinggal sembahyang duha. Iaitu tahajudnya siang. Pesan tunggu saya dulu lah. Tak boleh sembahyang tahajud, duha jangan tinggal. Jangan tinggal kedua-duanya. Jadi muflis. Muflis tahu? Bankrupt. Ada sembahyang zuhur, maghrib, isya, subuh semua sembahyang. Tahajud tak ada, duha pun tak ada. Itu tanda-tanda kemuflisan. Nabi tahajud tu wajib baginya. Nabi duha tu wajib baginya. Witir tu wajib baginya. Kita ni sunat. Pada hak kita sunat. Pada hak Nabi wajib. Ya. Kita tak sampai darjah wajib. Kita yang 5 tu saja wajib. Tapi Nabi tidak. Tahajud tu wajib bagi dia. Maka sunatlah kita mewajibkan bagi diri kita untuk tunaikan tahajud. Mewajibkan diri tak apa. Jangan mewajibkan orang lain. Faham? Mewajibkan diri sendiri tak apa. Aku wajibkan diriku tahajud dan witir umpamanya. Tak apa. Jangan mewajibkan orang lain sudah. Mewajibkan orang lain jadi berdosa. Sebab benda tu tak wajib. Mewajibkan diri tak apa. Baik ya, habis. Dan iaitu sembahyang witir tadi, sembahyang yang sabit, sembahyang yang benar ada waridnya. Lagi muakkad, lagi yang dituntut. Muakkad maknanya yang dituntut. Dan menjalankan oleh setengah ulama, yakni berpendapatlah oleh sebahagian daripada ulama kepada wajibnya. Nampak? Setengah ulama dia kata witir tu wajib. Bukan pada Nabi saja, pada kita juga orang awam, setengah ulama kata wajib. Iaitu setengah di kalangan ulama tasawuf. Ada ulama-ulama tasawuf mewajibkan muridnya sembahyang witir. Selain daripada solat yang 5 waktu, dia wajibkan muridnya sembahyang witir. Sebab apa? Sebab besarnya pahala dan kepentingan solat itu untuk membersihkan jiwa kita yang kotor. Ya, siapa yang rasa kotor jiwanya jangan tinggal witir. Itu kata ulama tasawuf. Siapa rasa bersih jiwanya, itu namanya tipu daya. Siapa rasa jiwanya kotor, solatlah witir. Siapa rasa jiwanya sudah bersih, itu orang yang tertipu daya. Ya, baik. Kita ni tidak ada masa untuk memikirkan kebaikan kita sebenarnya. Kita ni tidak ada masa sebenarnya untuk memikirkan kebaikan kita. Masa kita ialah untuk mencari buruk dan salah kita.
supaya selamat tempat kita selepas daripada kehidupan yang fana ini. Tapi kita sudah menterbalikkan kehidupan kita. Duk fikir baik kita, duk fikir jahat orang. Jahat kita tak sekali-kali kita pandang, tak sekali-kali kita fikir. Akhirnya kita bertambah-tambah busuk hati nak menjatuhkan orang lain. Akhirnya kita tak tersedar kalau kita mati, kita jatuh terhumban ke dalam tempat siksaan. Kerana inilah yang kita bicara ini, tuan-tuan. Ya, ilmu untuk membersihkan jiwa. Kita terlupa. Ada orang cuma nak bersihkan harta, takut dia kalau tak bayar zakat. Baguslah, kan? Tapi dia terlupa untuk membersihkan jiwanya dengan menzakatkan kehidupannya ke jalan Allah. Apa dia? Manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Terlupa dia. Memikirkan dunia, terlupa nak berjihad fi sabilillah. Ya. Baik, habis di situ. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Fa'autiru ya ahlal Quran. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu tunggal. Ini Maha Esa. Kasih ia akan witir. Maka kerjakanlah witir olehmu, hai ahli Quran. Orang-orang yang sensitif dengan ayat ini, dengan hadis ini. Di mana tempat sensitifnya ahli Quran. Kalau seseorang ahli itu ahli Quran, bukan ahli membaca Quran. Iaitu orang yang beramal dengan amalan Quran. Maka dia akan rasa sensitif kalau dia tak buat witir. Sebab apa? Dia takut kalau tak tergolong dalam golongan ahli Quran. Ahli Quran ni bukan hanya membaca Quran. Takat membaca Quran, ramai orang baca Quran. Ada orang suka baca Quran sehingga tak suka nak pergi menuntut ilmu. Itu namanya pembaca Quran yang tertipu daya. Baca Quran bukan wajib, sunat. Menuntut ilmunya wajib. Tapi yang wajib tidak dipilih yang sunat. Itu namanya ibadatul ghurur. Ibadah yang terpedaya. Pilih yang sunat, tak nak buat yang wajib. Terpedaya. Ada orang suka sembahyang sunat duha tapi tak suka pergi kuliah duha. Tipu daya. Ada orang suka sembahyang witir tapi kalau ada tazkirah Ramadan dia maki hamun pak imam masjid, pengurusi masjid. Pasal apa? Dia kata orang nak sembahyang tarawih dia buat pula tazkirah Ramadan. Bodoh punya pak imam dia ada. Bodoh punya pengurusi masjid, dia tak sedar dia tu yang bangun. Itulah dia. Abidun jahilun di akhir zaman. Ahli ibadat yang jahil di akhir zaman. Mereka beramal, tak dapat apa-apa yang mereka amal. Mereka letih saja. Lapar dahaga buang masa. Siapa? Mereka beribadah tak kenal siapa yang diibadahkan. Orang ngaji dulu, biar amal sunat tu kurang. Kita darjah orang awam ni, biar ibadah sunat tu kurang. Asalkan jangan kurang yang wajib-wajib. Yang wajib ni apa dia? Menuntut ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 68 aqaidul iman kamu sudah hadam ke belum? Ilmu apa pula Ustaz? Tak pernah dengar pun. Itulah tanda yang. Akidah saja, tauhid saja, bukan hanya 68 aqaidul iman tu. Itu yang basic.
Yang basicnya tu 68 aqaidul iman. Kalau itu pun enggak ngerti, gimana itu? Belum lagi yang cabangnya. Rumah yang basic apa dia? Tapak, tiang, bumbung, dinding tak apalah lu pakai kain-kain plastik. Baja cat pelayang, jadi tak kena tempian. Tapi kena ada tapaknya, tiangnya, bumbung. Mana tapak, mana tiang, mana bumbung. Tapaknya tauhid, tiangnya solat. Inna solat ibaduddin. Solat itu tiang agama. Pekah lah tiang tu. Yang nak memelihara daripada terbatal ibadah, kita kena kuyup dengan hujan, kita kena panas dengan matahari, bumbungnya. Itu tasawuf. Bumbung itu tasawufnya yang memelihara ibadat agar tidak terbatal pahala. Tiang itu pekahnya, tapak itu akidahnya, tauhidnya. Tiba-tiba tiga-tiga tu tak ada. Ini bukan sembahyang kat padang Arafah. Jadi kalau tak ada tiga-tiga tu, solat kita jadi apa? Ibadah kita jadi apa? Mardudatun la tuqbalu. Tertolak, tak diterima. Jadi balik cuba kita cek. Akidah aku, tauhid aku sekat mana? Tulis ke belum? 68 aqaidul iman. Sudah hadam ke belum? Itu bawa yang pokok ni, yang basic. Belum lagi yang cabang-cabang yang lain. Belum lagi mari masalah-masalah yang mensyirikkan. Tatayurnya, khurafahnya, dan sebagainya. Pekahnya. Apa dia pekahnya? Wajibnya, sunatnya, haramnya, makruhnya, harusnya, hukum wadainya, sebab, syarat, mani', sah dan batal. Lagi, cabangnya lagi apa? Rukun, syarat, sah dan batal. Tentang ibadat. Itu baru pekah. Mari tasawufnya, takhallinya, tahallinya, tajallinya. Di mana itu jalan? Macam mana kita nak jalan kepada Allah? Umur kita sudah berapa? Orang yang sudah alim pun tak sampai-sampai. Orang yang sudah berpuluh-puluh kitab almari. Berpuluh-puluh almari kitab penuh dengan kitab pun tak sampai-sampai, belum sampai. Kalau kita baru nak merangkak, bila nak sampai? Adakah selamat hidup kita selepas mati? Adakah pernah kita fikir? Jadi fikir baik-baik tuan-tuan. Apa aku nak bawa balik ke dalam negeri akhirat? Umur sudah 60. Solat tak pernah khusyuk. Tak pernah rasa bimbang pun. Tak pernah rasa tak kisah pun. Tak pernah rasa gelisah, resah. Yang dia rasa gelisah, resah apa dia? Nak naik GST. Nak naik harga minyak. Gelisah sangat dia. Tapi kalau mati besok hari tak bawa. Tak bawa apa? Tak bawa solat yang Nabi kata. Nabi yang disebut dalam Quran. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tak nak bawa yang itu. Tak ada rasa apa-apa pun. Itu bermakna hati kita ni sudah mati. Kita duduk dalam lautan perasan sendiri. Orang sudah berjalan kepada Allah. Sudah di mana-mana makamnya. Kita masih duduk dalam perasan diri. Dia rasa diri suci. Tipu daya sampai mati tuan-tuan. Sampai bila? Dia akan zaman ini pula orang-orang yang mati dalam keadaan mudarat, dalam musibah, musibah iman disebut. Tak ditunjukkan pun tanda-tanda kemusibahannya.
Zaman dulu ditunjuk badannya jadi legam, hitam, berasap. Zaman sekarang orang tak pernah solat, mati macam tersenyum saja. Matinya senyum. Terpedaya orang-orang yang melihat. Aku dia tak solat pun senyum, aku besok lagi lah senyum. Saya satu orang kawan kerja dekat KLI. Dia tanyalah kerja tak lagi, tak tahulah. Dia kata dia kerja tukang solat mayat. Nah, tak balik ke luar negeri. Kami kena apa? Dia kata apa hukum gaji saya Ustaz? Baik, saya tak membicara apa hukum gaji dia. Cuma saya nak cerita, nak bagi orang, nak bagi mayat tu senyum, kau tarik-tarik ke ejah-ejah, dia lah senyum lah dia. Payah sangat. Kan? Kau tarik ejah-ejah senyum lah dia. Mana orang mati tendak. Ada mana? Biasalah, muka lagu tu lah. Namanya Anwar Helmi, matinya Anwar Helmi juga. Dia tak dia Anwar Ibrahim. Nak bagi nampak mayat tersenyum, aku ejah senyum lah. Jadi kita berkata, dia baca senyum. Mayang tak guna. Itu syahid dia. Jadi ingat yang tadi yang Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Taala tidak melihat rupa paras kamu. Jelas-jelas dah. Nabi dah khabar. Kan? Sudah jelas Nabi sudah khabar. Begitu. Apa pula nasib mayat yang dilenggit stem roll? Kepala muka pun tak nampak. Tapi dia orang yang tak pernah buat dosa. Adakah dia mati dalam kufur? Jangan kata senyum, muka pun tak ada. Tapi dia mati tidak pernah buat syirik, tidak buat dosa. Itu kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Suwarikum ila a'malikum. Ya, rupa paras kamu dan amalan-amalan kamu tidak. Dalam hati kamu ada akidah tidak, ada makrifah tidak. Ya. Baiknya habis. Sambung tadi. Ilmu ni tuan-tuan, bukan nak bagi kita faham ke tak faham. Bertambah ke tidak, bertambah ke tidak, faham ke tidak, itu tidak dididik oleh Allah. Bertambah ilmu, tiada bertambah amal, menandakan ilmu tiada barakah. Bertambah amal, tiada bertambah takwa, bermakna amal masih terlagi barakah. Bertambah ilmu, tiada bertambah amal, bermakna ilmu tiada barakah. Bertambah amal, tiada bertambah takwa, bermakna amal tiada apa tadi? Takut Tuhan tidak terima, tuan-tuan. Bertambah beramal itu gharar. Ya. Takut beramal itu gharar, tipu daya. Ya, saya ulangi. Bertambah ilmu, tiada bertambah amal, itu bermakna ilmunya tiada barakah. Bertambah amal, tiada bertambah takwa, itu bermakna amalnya gharar. Gharar ni apa dia? Tipu daya. Ramai orang suka beramal, belum subuh dah sampai masjid, tapi penuh dengan riak, takabur, ujub, sum'ah. Tak rasa takut pun solatnya yang selama ni tidak pernah khusyuk. Tak rasa risau, dia rasa okey lah. Itu tanda tipu daya, tuan-tuan. Ya, jagalah tipu daya dalam beramal ini. Kita dah takut scammer ya. Kadang-kadang dapat call, nombor tak kena, reject. Siapa? Takut scammer. Takut hilang duit. Yang tu takut. Tipu daya scammer dalam ibadah tak takut. Ya, skema yang sentiasa tunggu yang kita masuk perangkap dia. Skema ibadah ni ada berapa? Ada 4. Dunia, makhluk,
nafsu syaitan. Itu skema ibadah. Itu skema ibadah. Jalannya apa? Nak hindari dia. Nak hindari dia daripada terkena skema. Yang pertama ilmu, yang kedua taubat, yang ketiga bai'ah dengan guru yang mursyid, yang keempat istiqamah beramal. 4 juga. Itu jalan untuk menutup pintu-pintu skema ibadah itu, supaya tak terkena gharannya, tipu dayanya. Ya. Baik. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita, insya-Allah. Baik, kita berhenti sekarang dulu pukul 9 dah kan. Tu pukul 9. Sudahlah sekarang tu ngaji tak lama-lama. Jadi bukan ambil ilmu, nak ambil kesedaran, kan? Ilmu banyak mana tak habis kan? Kita nak ambil kesedaran. Belajar ambil kesedaran. Kalau kita belajar tak bertambah ilmu, tidak bertambah kesedaran, bermakna ilmu kita itu masih lagi belum ada barakahnya. Dan kesedaran itu bukan milik tuan-tuan, bukan milik saya. Nabi kata apa? Wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti. Aku hanyalah pemberitahu, Allah juga yang memberi hidayah. Itu hakikatnya. Asbabnya ialah ijhad wala taksal wala taqghafila wa nadamatun uqbaliman yatakassalu. Bersungguh-sungguh, jangan malas, nanti di kemudian hari kamu menyesal. Ya. Bersungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh dalam menyadarkan diri. Jangan bersungguh menuntut ilmu saja, bersungguh juga dalam menyadarkan diri. Aku akan mati. Apa jadi ke aku kalau besok pagi aku mati? Ya. Baik, wallahu a'lam. Kemudian katanya dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله